Assalamualaikum guys, yang Eva dah janjikan untuk review sambal garing daripada Tasha Food ni. Kita try satu-satu person. Yang ini yang saya nampak ni dekat ni sambal garing extra pedas. Kita ada sambal garing asli. Kita ada sambal garing tom yum guys. Kita try yang tom yum ni. Kita rasa dengan apa yang saya masak ni. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Terasa tom yum dia kan. Dan ikan bilis dia kruk krap memang langup. Lepas tu dia ada bawang goreng yang favourite. Memang sedap. Try yang asli pula. Asli kita makan dengan apa lauk pun korang boleh makan. Dengan nasi goreng, mi goreng. Orang kata makan bubur paling terbaik Sambal garing extra pedas. Ni extra pedas ni. Siapa yang makan pedas? Rasanya korang kena beli yang ni lah. Tapi rasa tiga-tiga sedap lah. Kita makan yang extra pedas. Sedap tom yum sedap, ni sedap, semua sedap. So kalau tak beli sangat-sangat rugi guys. Memang rugi. Betul. Rasa pedas dia double daripada ni. Memang sedap. So highly recommended. Korang kena dapatkan sambal garing by Tasha Food.